Don't be childish lah, Kamarul. Dan awak, jangan jadi perempuan yang nusyus. Nusyus? How am I nusyus? Malik is my business partner lah. Dan dah lama dulu, saya minta izin awak untuk buka bisnes dengan Malik. Tapi itu bukan tiket untuk awak nak pergi ke hulu, ke hilir dengan dia. Awak jealous ke? Wah, saya jealous. Please Atika. Cermin muka sendiri dulu. Jangan perasan sangat. Saya cuma nak ingatkan yang awak ni isteri orang dan masih ada anak-anak yang perlukan perhatian awak. Habis awak tu siapa? Awak bukan suami saya ke? Awak ni memang pandai pusing cerita kan? Saya tak fahamlah apa yang saya pernah nampak kat awak dulu. Saya pun samalah, tak faham. Tapi satu je saya faham dan saya tahu pernah ada cinta tersemat dalam hati awak untuk saya. Dah tua-tua ni, tak payah cerita pasal cinta. Kenapa I tak terlibat dengan projek dengan Adham? You know how much I put effort just to get that tender, right? Yes, tapi saya rasa ni langkah yang terbaik untuk syarikat kita. Lagipun you pun nak buktikan kebolehan you dalam company ni kan. So Mrs. Vani is your chance to shine, sayang. I mean, Sarah. No, I tak setuju. I terlibat dengan projek itu daripada awal lagi. Okay, what if Adham and the group doesn't know what I know of? I yakin I boleh handle projek ni. Even without you. Okay, I faham. Ni mesti isteri you ada cakap apa-apa kan? Tak nak I terlibat dengan projek ni. Nampak sangatlah dia tak nak I ni rapat dengan anak-anak dia yang lain. You cakap apa ni? This is for the sake of the company, Sarah. Betul tak I rasa apa yang ayah I buat ni benda yang betul dan baik untuk company? He's the boss. Jadi kita kena ikut je. Orang bawahan macam kita ni tak boleh nak membantah. Ya, Along akan buat yang terbaik untuk this project dan untuk ayah juga. Thank you. Sampai hati you buat macam ni. Puan tak terfikir nak tanya anak Puan? Yalah, bercerai itu adalah pilihan Puan dan suami, bukan pilihan Marissa. Saya yakin dia dah menceroboh masuk rumah saya. Baik. Kalau ikut apa yang Puan mahu, saya akan usahakan. Saya akan pastikan hak penjagaan anak Puan jatuh ke atas Puan sepenuhnya. Puan yakin Puan tak kesian ke anak Puan? Macam mana pun seorang anak tetap perlukan ayah dia. Marissa tu kecil lagi. Lagipun, bukan dia tahu apa yang jadi pun. Saya dah fikirkan apa yang sepatutnya untuk Marissa dan kesenangan Marissa. Dia perlukan saya sebagai seorang ibu. Tapi seorang anak tetap perlukan ayahnya sewaktu dia membesar. Mungkin Marissa boleh sekali-sekala jumpa dengan ayah dia? Saya tak nak. Saya tak nak Marissa jadi macam ayah dia tu yang serba-serbi tak guna. Lia? 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 Umi, Kenapa lock pintu? terkunci kot. Dia tak sengaja. Kenapa tak turun makan? Dia kenyang lagi ni. Asal bilik ni bau rokok ah? Rokok? Apa? Umi ni bukanlah.